Perkara yang menghalang rezeki seorang lelaki ialah disebabkan oleh dosa-dosa dia. Dalam surah Nuh ayat 10, Allah cerita tentang istighfar. Allah sebut, maka aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhan kamu, maka sungguh dia maha pengampun. Dan Allah sebut, nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepada kamu. Dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan kebun-kebun untuk kamu, dan mengadakan sungai-sungai untuk kamu. Waktu orang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri, mengadu. Seorang mai, dia kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin tak dapat anak, apa yang saya boleh buat? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfar. Seorang lagi mai, dia kata apa? Tempat kami ni kemarau, hujan tak turun, apa kami boleh buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar, kata dia. Mai pula seorang lagi, ni kami ni ada kebun tapi tak apa subur, apa kami buat? Istighfar. Lalu kata salah seorang daripada mereka kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, orang ni mai pun suruh istighfar, orang ni mai suruh istighfar, orang ni suruh istighfar, padahal masalahnya berbeza-beza. Dia kata, bukan aku kata, Allah kata. Allah kata layak ni, siapa istighfar, hujan turun. Siapa istighfar, Allah bagi zuriat keturunan, Allah bagi harta benda yang melimpah ruah. Siapa istighfar, Allah bagi tanah kebun, sungai-sungai. Tentang mana kaitan istighfar dengan turun hujan, hilang kemarau? Bila kita bertaubat atas dosa-dosa kita, Allah bagi ganjaran kat kita. Kata Nabi SAW, perkara yang menghalang rezeki seorang lelaki ialah disebabkan oleh dosa-dosa dia. Sebab tu bila seorang tanya Rasulullah, ayyud du'a afdal, doa apa yang paling afdal sekali? Apa kata Nabi SAW? Doa yang paling afdal sekali kamu nak minta apa? Nak minta selamatkan, nak minta apakah? Nombor satu sekali, minta ampun kepada Allah. Sampai kata seorang ulama, kalaulah kamu tak punya masa untuk berdoa dengan doa yang banyak, sedangkan kamu punya keinginan yang banyak untuk kamu pohon di sisi Allah, tapi masa kamu sedikit sahaja, maka memadai kamu penuhkan doa kamu itu dengan beristighfar.